apa kena dengan aku punya DJI, macam jadi gila pula. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Hujan pula hari ni. Bukan hujan, baru pas hujan lah. Tapi aku harap depan tak hujan lah. Aku malas nak berhenti kan. Oh siapa ni. So kita nak review sikit lah riding experience bagi S-Max. Aku dah bawa 2-3 hari motor ni. So kita ada conclusion dia lah. Okay, so first of all, riding position. Riding position motor ni standard lah, macam skuter-skuter Maxi dekat luar sana, yang skuter besar. Memang selesa kau-kau punya guys. Yang paling aku suka dia punya seat, sangat lembut, sangat selesa, tak sakit punggung pun. Kemudian tangan aku pun tangan yang agak okey lah. Uish, kena berhenti kat ni. Alright, memandangkan mic aku tercabut, so aku buat voice over sahaja. So tadi kita dah cerita mengenai riding position. Riding position memang sangat selesa untuk motosikal ni. Kalau nak jalan jauh ke, memang tak ada masalah. Kemudian seat dia sangat-sangat comfort. Aku tak ada masalah lagi dengan seat dia, memang lembut, cukuplah untuk aku. Tapi aku tak pernah jalan jauh dengan motosikal ni, dengan S-Max ni. Aku tak tahulah kalau jalan 2-3 jam macam mana. Tapi kalau aku jalan dalam 30 minit, 40 minit, tak ada masalah. Memang sangat-sangat selesa lah dengan seat standard daripada kilang ni. Okay, jom let's go. Kemudian kita cerita mengenai power motosikal ni. Power dia samalah macam 250 skuter yang lain. Dia tak adalah power sangat, tapi bagi aku just nice. Sebab skuter ni biasanya dengan riding position yang sangat selesa macam ni, kita tak rasa nak bawa laju pun motosikal ni. Aku tak pernah test top speed dengan motor ni, sebab motor ni aku rasa tak perlu cerita pasal top speed, sebab dia bukan untuk top speed. Tapi aku dapat maintain 130 dekat jalan highway, dah cukup baiklah untuk aku, untuk 250cc. Dari segi suspension, normally Yamaha punya motor kebanyakannya memang lembut lah untuk kegunaan aku. Tapi motosikal ni jangan salah faham, memang lembut, tapi dia memang lembut yang selesa. Sebab bila kita jalan jalan harian, ada banyak bonggol lah, ada lubang lah, apalah kan. Kita tak perlukan suspension yang sangat keras. Tapi kalau cornering dekat highway ke kan, memang perlukan suspension yang keras lah. Tapi untuk perjalanan harian, jalan-jalan town, ada bonggol, ada lubang ke apa ke, sangat-sangat selesa. Dia lembut, dia memang lembut, tapi tak annoying macam Yamaha Kapca yang lain lah. Okay, bila kita cerita pasal skuter, memang kita banyak cerita mengenai practicality lah. Motosikal ni memang praktikal. Aku memang suka lah. Ini salah satu sebab aku teracun dengan motosikal ni. Dia punya storage. Seat bawah seat dia memang sangat-sangat besar. Cukup lah kalau kau nak travel ke. Orang yang jenis macam aku, memang rider, memang selalu ride jauh, motor ni memang sangat-sangat sesuai untuk aku. Aku tak perlu bawa bag, aku tak perlu buat pakai posh bag ke apa ke. Semuanya boleh letak dekat bawah seat. Ni kalau kau pasang box lagi lah dahsyat. Lagi banyak korang boleh isi. So memang sangat-sangat praktikal. Kalau kita cerita pasal practicality, sangat-sangat baguslah motosikal ni. Dari segi cruising speed, aku dapat 130, 135 memang sangat-sangat mudah. Korang boleh santai dengan speed yang macam ni lah. Kalau tengok sini kan, memang 130 memang santai. Tapi ni pun sebab jalan licin. Aku rasa kalau jalan kering lagi, aku lebih yakin lah untuk laju lagi. Tapi 130, 135 ni memang sweet spot untuk motosikal ni, untuk kita cruising lah atas highway. Kemudian windshield ni yang elektronik ni sangat-sangat membantu aku. Kalau rasa nak laju, aku naikkan sikit sebab kita main dengan angin kan. Kalau rasa nak slow main jalan town, aku akan turunkan windshield ni. So memang praktikal, memang best.
Aku memang teracun betul lah dengan skuter. Sekarang aku tahulah kenapa ramai minat S-Max 250 ni, ataupun mana-mana skuter Maxi yang lain lah. Aku pengalaman dengan skuter ni tak banyak. Ni salah satu motor yang aku testing lah. Nanti next maybe kalau ada rezeki kita testing motor lain pula. The only thing aku rasa kurang dengan motosikal ni sebab dia punya seat dia memang lebar. So aku memang menjengket satu kaki sahaja. Satu kaki pun memang hujung-hujung kasut sahaja. So bila nak berhenti tu dekat traffic tu agak struggle sikit. Tapi aku bawa sehari macam tu aku dah biasa dah. Sebab untuk orang macam aku dah biasa bawa sisi yang lebih besar. So motor lebih berat. Motosikal ni memang dia tinggi besar, tapi dia tak berat. So mudah untuk aku kawal. Ambil masa sikit untuk biasakan diri. Tapi kalau korang beginner yang rendah 160 cm ke bawah, maybe korang perlu modify sikit lah. Turunkan fork ke, belakang suspension pun turunkan ke, tukar yang lebih rendah ke dan sebagainya lah. Kalau nak pakai standard pun boleh, cuma ambil masa sedikit untuk membiasakan diri. Aku kalau beli motosikal ni memang tu antara benda yang penting aku akan buat. Turunkan fork, kemudian tukar absorber belakang yang lebih rendah sedikit. Sebab kalau tengok motosikal ni kan banyak kan orang rendahkan kan biar nampak sporty, tapi aku untuk gunaan aku memang perlukan yang rendah sikit lah, supaya boleh jejak dua kaki at least, walaupun jengket. Lupa nak cerita pasal features yang menarik dekat motosikal ni. Selain daripada electronic windscreen ni, dia punya meter memang tip-top guys. Dia memang ada app dia, dan dia punya maps, navigation dia sangat-sangat senang lah nak tengok. Dia macam Google Map macam tu. Dia gunakan app Garmin Garmin dengan Y-Connect. Ada dua app ni yang kau kena download untuk connect dengan dia punya meter. Kemudian kau boleh kawal kau punya music. Memang sangat-sangat praktikal. Aku rasa macam nak beli satu untuk aku ride jauh. Sebab aku selalu ride jauh kan. Motosikal ni sesuai. Okey, aku rasa itu saja video pada hari ini. Korang boleh komen dekat bawah. Korang nak tahu lagi apa pasal motosikal ni, aku akan ceritakan. Aku akan buat review dan sebagainya lah. So kalau korang berminat dengan S-Max 250, korang boleh tekan description dekat bawah. Ada nombor WhatsApp Korang boleh pilih lah mana korang nak WhatsApp untuk tanya dari segi bayaran bulanan, ataupun nak beli cash pun tak ada masalah. Warna merah ni memang ada ready stock lah. So kalau berminat, tengok dekat description, ataupun boleh datang ke Sedang Motorcycle. Alright, see you in the next video. Bye bye.